Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita berada di Arena Rawang. Setelah sekian lama tak ride, belum puasa last day. Hari ni akhirnya kita ride. Tak ramai sebab ramai pergi open house. So ini je yang ada. Apa kita ride pun tak jauh, dekat-dekat je. Kita mungkin pergi Teluk Intan, lalu Sungkai. Tu kita akan ke Sabak Benam lah. Oh hebat ni. Cowboy. Bawa motor kecil, motor besar tak nak bawa. Motor besar susah duduk dalam. Susah duduk dalam. So ini belas orang je ni, tak aman. 18 ada kot. 18 lah, tu tak ramai. Dengan yang tak register Selalu 40-50 orang. Ini naik sikit je. Senang sikit nak kawal. sikit ada. Tapi Pulsa ada So kita akan briefing dulu. Betul, kita akan isi minyak kat isi minyak Petronas. Set ni kita akan lalu Bukit Tagar. Kita akan lalu Soeharto, Layang Konang kan. Motor bang, motor apa? Motor QJ motor. DTX 250. Kecil je. Umur berapa umur? Ha? Alah, umur 55. Boleh lagi. Stay young. Abang Zaidi kita. Abang Zaidi. Next. 40 dia 40 tahun. Saya Azam dari Peluang. Pakai tepuk motor, tangan sikit. motor ATX 250. Umur 45. Lebih muda. Saya orang memang orang tanah, dia kerja kat sana. Ni Kampung Panggul dekat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Syaril. Ha. Sebagai nama saya sangat nama Syaril. Saya memang pakai nama Syaril Market lah. So Market tu adalah ayah saya. So saya memang terdipai kan. Jangan bagi market pula. Jangan bagi market lah. Ada lah. Ada lah Cik. Asal saya Okey, kita dah ready. Kita melangkah, tangan berpegangan di bawah langit biru, hati bersatu padu, gunung menjulang, laut membiru. Bersama kita, dunia terasa baru. Angin berbisik, bawa cerita kita. Di setiap pelesuk cinta bersemadi, jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Sawah menghijau, bukit memanggil, kita tersenyum, jiwa semakin tenang, burung berkicau, riang menyanyikan lagu cinta kita, abadi selamanya. Matahari terbit, sinari harapan. Di setiap langkah kita semakin mesra, jelajah cinta di bumi hijau. Bersama kita tiada yang mustahil, dari puncak gunung ke lembah damai. Cinta kita abadi, takkan pudar. Bersama kita alam jadi saksi, cinta yang suci tak terbatas waktu. Di bawah bintang kita berjanji, selamanya bersama menjelajah dunia. Jelajah cinta di bumi hijau.
bersama kita. Tiada yang mustahil. Dari puncak gunung ke lembah damai, cinta kita abadi, takkan pudar. Jelajah cinta abadi selamanya. Bersama kita dunia jadi miliknya. Tu oi. Banjir tu ya tu. Nampak. Ni Perak apa? Mak Mualim. Banyak ni. Ya, tu lah. Apa? Tu. Alhamdulillah kita dah sampai Bukit Selfie. Dulu tak berani naik lah. Sudah sampai di Bukit Selfie. 3 kali gagal. 3 kali gagal. Ha? Saya dah naik musang ni. Oh, tu lah. Oi, pulsa berjaya naik. Dia sebenarnya tempat ni kalau sunset lah wah, aku tengah air buta ni panas lah. Dia kalau sunset matahari turun sana. Wah ni. Selamat datang ke Bukit Selfie. Pesawat ke-3. Tengok semua tak nak naik. Parking bawah semua. Jalan naik dia horror sikit lah. Sebab dah kena hakisan air. Kalau tidak lah, senang naik ni.
Cuba terbang. Tak nampak apa-apa. Okay, kita dah sampai nasi bambu Sungai Kelah. Sekarang jam 11.16. Oh, awal lah lunch tu. Cantik manis. 18.88. Memang cantik. Okay, semua sudah sampai alhamdulillah. Jen. Tak apa. Boleh sini depan ni sikit. Ni kena keluar orang. Mana nanti? Tak, Oh, dia. salah info. Aku pergi terus dekat Petronas. Pak. Aku dah lambat. Pak, dari bawa 1 jam air tu, main. Ini pelik kelapa dia pakai kelapa gading. Apa kau? Macam orang pakai kelapa gading. Ada pakai kelapa pandan. Terpakai dalam estate. Nampak ada bulu-bulu kat pos sawit. Tak kita lah yang mana Dia punya signature dia nasi dalam buluh. Tapi buluh tu berapa ratus kali cycle aku tak tahulah. Dulu buluh dia besar lagi, ni dah makin kecil. Tu dah kari kepala ikan. Berapa ringgit ni kepala ikan ni? RM28, 62 sen. Shit, 62 sen. Tak boleh tahan. Ini semua cukai masalah. Dia tak gelas besar. Bapak besar yang gelas. Gelas besar. Seorang yang boleh lanyak mak kau. Mestilah. Ni daun lerek. Dia bulan daun lerek. Yang air sungai ah. Sini, ambil. Boleh. Balut je. Ni. Tapi saya suka yang Phuketnya. Phuket. Syok apa try nah. Lepas tu dah tak jumpa ikan ikan sedap. Semua sedap. Tak. Ada tak sedap? Ada. Air ikan tu sedap. Confirm. Tapi Anu tak ada. Dia marah Anu. Anu dah atas. Dia ada meeting Nuri. Tu dah asam rebus. Ni apa? Nasi. Nasi. Oh, nasi bambu lah. Tu nasi bambu. Dah kecil lah, dulu besar. Ni keng som lah, bukan nasi rebus. Keng som. Tak salah. Ni ikan comel. Ikan comel. Ikan belanak. Ni rusa. Kambing. Kambing awak. Kambing apa? Gulai. Kawah. Kambing awak kambing. Kengsom. Jadi ikan comel. Kengsom. Awak kambing. Susah dapat ni. Tak pergi Thailand, dah ambil ikan som lah. Itulah genso. Susah dapat ni. Puasa Thailand. Tu. Dah sampai dah. Okey. Kita dah sampai ni. Menara Condong. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. As you fade away.
Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a buildup of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Okey, saya sekarang berada di Teluk Intan. Saya sekarang menuju ke Habak Bernam. Lebih kurang 34 km. 40 minit. 40 minit dah lebih kurang, tak apa pun ni. Saya menuju ke sebuah tempat yang tak pernah aku tak pernah pergi kot maksudnya. Tempat best sikit. Alhamdulillah, cuaca dah gelap. Ada harapan mandi hujan ni. Bebek pesawat ke? Kena hujan sikit. Tapi Alhamdulillah hujan kat belakang, kita pergi depan. Tak apa, tak ada hal. Sungai Selangor. Kecil je.
Pandai je. Selangor apa Selangor kan? Kita Sabah. Hujan, ngangam kita berhenti berhampiran dengan sebuah surau. So ala-ala kita solat dulu. Solat dulu dan oh ya dia kacau dodol dulu nampak tu. Ketagih dodol. Hai dia orang ni. Orang bagi yang kat botol. Penat ke saja kacau dodol? Ui, boleh tahan. Tapi dah siap ah. Dah siap? Alamak. Dah siap tolong makan je lah. Aku nak kacau. Jahannam. Nah, dia tak ada kerja lain dia. Motor baru parking tengah. Motor baru. Ini ayat kenduri bang ayat kenduri tu dia lihat ayat kenduri tu. Tak PM. Tu dia. Ni finishing ni api dah padam lah. Tu dia orang prepare kopi panas. Kita layan tu. Minum kopi panas. Bawa layan. Okey, sekarang jam 3.30. Hujan pun dah berhenti. Kita solat pun dah settle. Kau masjid ni bagus. Ni JK masjid ni. Dia tengah kacau dodol. Dia suruh buat air sirap, buat air kopi panas. Alhamdulillah lah. Dapat ni minum-minum sekejap. So sekarang kita akan menuju ke Museum Sabak Benam. Tak jauh pun, depan tu je. Dalam 3 km je pun. 2.9 km. So kita sama dia kat sana. Okay, ciao. Apa dia? Gini je. Sampai sini, sampai situ. Ini motosikal. Alamak, dia larang motosikal. Turun lah. Okey, alhamdulillah kita dah sampai. Dia dah. Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Selangor. Ni museum ni. Museum Agriculture dan Perikanan. Lebih kurang macam tu bunyi ya. Allah, bendera. Parah bonai rupa apa. Dah macam sepuluh indah koyak . So parking tak ada, susah. So parking, no nak parking. Sana tu dia tulis tu no motorcycle parking. Aku parking sini. Tapi tu library. Tu kat museum ni ada macam ni mesin gotah tu. Ni perahu. Ni benda kayu solid ni. Dia korek ni. Sebatang kayu ni. Ni buat susu getah. Bisikal. Naik gerek. Lalu luar ni. Benar. Budak-budak ni bawa sini. Pedal motor cukup lah. Tak cukup? Tip spare pun ada. Tip spare tu. Tu dia. Itu tigless. Jajan pun ada. Tu lihat kita tak nak. Selalu sendal pintu pakai Nokia. Ni lain pakai kota. Tu apa ni? Distributor. Ni yang tu ramai tak kenal tu. Ada wire-wire banyak. Kenapa nyendal pintu tak kenal? Ramai tak tahu distributor. Udah tahu, udah sekarang CDI semua. Silikon lah. Loh, akhirnya senapang, penimbang punya. Kenapa? Si kuku kelapa tu lawa betul. Seni, orang dulu. Ni padi.
Kotak nelayan? Macam balik sama. Ni kalau nasi ada ni dia ni bubu tangkap kuntilanak. Ini tangkap spesies dia je. Spesies dia. Ha. Cepu? Oh. Soalan cepu emas. Cepu tu bekas. Bekas emas. Cepu ni ada bekas emas. Ha. Cepu emas. Bang, tebak lah. Bang mancing. David. Ni tebak. Ai. Ha. Kita sekarang tak ada okey karen je. Lambek okey semua ni. Bom karen senang cuba sikit. Oh ni melanggai. Ada orang tak kenal ni. Ni Fatin kan? Ini ikan tu. Betul lah Fatin. Takkan patin kepala macam Fatin. tu. Faham? Ha? Oh ini tak boleh. Spill. Senjata. Kelas senjata. Ni pukat. Pampang. Dah pusing balik dah. Habis dah. Ni ya, pusing balik dah. Habis dah. Gantang kita dulu. Gantang. So, tu museum. So kita lepak kat sini, dekat waterfront. Tak ada apa pun sini, kosong. Tak ada benda nak buat. Tak tahu apa. Nak naik atas orang tinggi, malas lah tu rasanya. Kita tengok rumah apa tu? Rumah macam best rumah warisan. Jom kita tengok jap. 2:30 petang boleh melawat. Ui, ada dapur. Saya buat tak ada. Dia atuk kau. Itu dia. All about cendol. Punya banyak cendol lah. Cendol aiskrim tu lah. Cendol aiskrim, cendol lychee, cendol durian, segala-gala tu. Kacang sentong. Cendol tapai pulut, tapai ubi. Nak cendol aiskrim. Boleh. Ambil satu cendol aiskrim, satu lagi cendol apa? Aloha ais, lychee kang. Olah Sunda. Masa dah, apa lagi? Macam-macam ni. Segala-gala binatang ada lah. Bisu tak nak bisu? Tak nak. Makanlah, kudak-kudak cendol, kudak-kudak. Baik, cendol atau Tortilla grill, salsa ni. Oh ni semua ni western ni, set pasta. Bakar keju, western food, menu budget, meatball. Kan kucing? Kucing. kucing? Pesan apa? Abang ambil cendol apa? Aiskrim? Oh, kejap ada kena pilih. Ais blended lah, bukan blended. Blended lah. Oh, ni kedai cendol atuk.
Alhamdulillah, panas barang lah. Cendol tapai ubi. Bayar? Saya kat depan. Sebab nama meja. Sebab Bayar sekarang ke bayar kemudian? Kemudian. Bayar kemudian? Okay, thank you. tak naik lagi ke? Kira ni berapa lidi tayar dia? Kau tak ada minum? Tak ada minum tak apa? Kita minum dulu. Yang tak ada minum kot? Ya, tunggu je. Kedai dia. Oh, sini sejuk sikit. Ada ceiling. Betul lah. Ni dia orang buat buku ni. So, ni kedai cendolnya. So western pun ada. Oh, ni wagyu pun steak ni. Wagyu beef. Dia set tol lah. Tak sama macam. Lompat je terus lompat. Terjun je. Nak melompat je kojo dia. Copet je. Jom lompat. On the bike je terus lompat. Angin tak ada ni. Memang tak ada. Kipas ada dalam. Dia ni kau tengok berkibar bendera tu nampak tu. Yang dia orang semua duduk kat motor ni kenapa? Tahu dia. Kena angin tu buat. Ni kau? Pantas dah. Ni kata tak diminum ni. Ni kata tak diminum. Ni. Order dah ni. Tidak on dah. Apa tak tahu habis. Ais blend macam-macam. Binatang apa ni? Binatang tumbuh-tumbuhan dan laut. RM8. Ni highland telur. Wah, segala-gala dia. Gala. Oh ni menu. Mi halal telur RM8. Mi halal ayam RM10. Apa ni? Serigala? Buaya. Lalu buaya. Tak ada. Dalam lagi. Pandai. Kau dah mau pandai. Nampak tu. Nampak tu. Kita punya order. Nampak tu. Terima kasih dik. Terima kasih Nampak tu. Tu dia. Yang penting ada manis. Lambat-lambat memang tak dapat. Selamat ke salam. Ya, dah sampai. Cendol ice cream. Cendol tapai ubi. Oh. Ada panggil tu ke? Ada, okey. Terus sparkling. Sparkling apa? Strawberry. Oh, sparkling strawberry. Lychee. Strawberry sparkling. Bola Sunda. Dalam gambar lain. Sampai lain. Itu Mana ni? Gambar macam mana? Lain gambar ni. gambar tu macam ada buah-buah. Kita ada colour pink kan? Gambar tu ada buah-buah. Purple ni. Ini kuning. Bila sampai ni jadi Kenapa dia letak? Tu lah, temikai. Dia tersilap kot. ni daun pudina. Patut dia letak daun ni. Daun tu letak dalam sup. Dia benar je tahu dia ni jumpa ni. Sebab tahu rumput. Patut daun pudina kan. Tahun ni tak sup. Dia tahu rumput. Elok letak lalang ni semua. Tak ada pasal dia. Kunci dah jatuh dalam. Bayar, apa tu? Nampak? Mak aku jatuh dia melekat kat mana mek dia aku tak tahu. Belah sini tadi. Ini jatuh. Jatuh belah sini. Okey, settle cendol. Kita akan bergerak terus menuju ke latar checkpoint terakhir kita sebelum bersurai. Tapi best lah cendol ni, memang sedap. Macam-macam ada air ni. Semua best-best. Nanti kita try tak? Kita try western ataupun mi udang, mi ketam ke. Tu lagi syok ke. Sampai Tanjung Karang je jam. Awet. Ramainya awet. Mana ada meeting. Ni aku tahu dulu dengan lalu. Orang ada? Ada. Dah mata ada? Ni kau boleh jatuh. Haram di sini. Macam kita, ada lagi pun sampai. Alamak, kotor lah.
Okey, sekarang jam 7.10. Kita berada di Petronas di Lata ni. Ini checkpoint terakhir sebelum kita bersurai. Semua dah sampai sebenarnya dari isi minyak. So, kita akan bersurai setakat di sini sahaja ride kita. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tak ada apa-apa isu pun ini. Actually hujan sekejap tadi lah dekat area tempat benam ni. Tu je lah pun, sekejap je pun hujan ni. So dah settle. Kocoy sambung TTS ke Putrajaya. Orang ride 250 km beli ni je. Lah itu je. Salah sebut lain bunyi bang. Ni je. Lain jadi nak sebut. Lain bunyi ni yang. So settle. Alhamdulillah. So guys, jumpa lagi Okay, Assalamualaikum. Bye bye.